Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdullah Syahir bin Abdul Rahman. Satu hari satu nasihat bersama Ma'had Tahfiz Al-Fatih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim, yang bermaksud sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sadaqallah. Kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekiranya kita hitungkan 1000 bulan itu, kita akan dapat ianya bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Cuba kita bayangkan bagaimana ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Cuba tuan-tuan bayangkan. Banyak pahala yang kita akan dapat. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi cuba kita bayangkan, di kala malam yang dilipat gandakan ganjaran pahala, dan juga malam yang kita tahu Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita, adalah menjadi satu kerugian sekiranya kita tidak menggunakan malam ini dengan memanfaatkan dengan segala amal ibadat, sama ada dengan zikrullah dan terutamanya membaca Al-Quran. Kerana kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, maka kita kena perbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau kita tahu satu huruf Al-Quran itu seperti 10 ganjaran pahala. Bayangkan di malam Lailatul Qadar kalau kita membaca Al-Quran, tidakkah pahala kita sangat berlipat kali ganda banyaknya? Maka kita kena ketahui bahawa perbanyakkanlah amalan. Jangan sia-siakan malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.